Okey, iaitu tangga. Tangga pun dikategori sebagai superstructure juga sebab dia di atas pada permukaan tanah. Sebarang anggota atau struktur bangunan yang berada di atas tanah, jadi kita kategori dia sebagai superstructure. Tangga adalah termasuk daripada superstructure. Inilah tangga. State and right. Okey, kita pergi kepada definisi tangga. Tangga adalah satu siri binaan anak tangga pada bangunan yang menghubungkan satu aras lantai ke aras lantai lain. Fungsi tangga lah. Maknanya menghubungkan satu aras lantai yang lain ke satu aras lantai yang lain lah. Okey. Komponen utama tangga dia ada 3, iaitu anak tangga. Mana anak tangga? Yang kedua pelantar, yang ketiga susur tangan. So anak tangga inilah. Anak tangga dia ada 2, iaitu straight dan juga rise. Straight dan rise tu adalah anak tangga lah. Kemudian susur tangan inilah. Susur tangan kita panggil apa kat sini? Handrail. Handrail ni adalah susur tangan. Manakala untuk pelantar ni tempat pelantar dia tak kasi. Pelantar tempat dia ni lah, tempat rest ni. Ada pelantar kat sini, tempat dia rehat dia sekejap sementara untuk naik ke atas lagi. Itu kita panggil pelantar. Okey, yang berurusan di antara lantai bawah dengan tingkat atas, lantai bawah dengan pelantar, pelantar dengan pelantar. So itu adalah larian tangga lah. Larian tangga. So larian tangga siri lah, satu siri ini. Ini adalah kita panggil larian tangga lah, satu siri anak tangga yang berterusan sehingga ke pelantar. Okey. Lantai ke tingkat atas ataupun lantai ke pelantar, pelantar ke pelantar. Okey, akan ada pelantar lagi bagi bangunan yang tinggi lah. Okay, itu adalah kita panggil larian anak tangga. Larian tangga ini adalah dia punya track lah, track tangga. Okey. So anak tangga terdiri daripada 2 komponen, iaitu rise dan juga straight. Rise dan juga straight. Okey, yang ini dia ada headroom. Headroom ni dia ada spesifikasi dia lah. Spesifikasi minimum berapa tinggi headroom ni. Ini dia punya stringer dia lah, larian dia. Okey, ini rise ni straight lah. So sebab ini dia ada design dia ada pengiraan dia lah. Yang rise and straight. Okey, jadi daripada jejak dan juga penaik. Okey, kalau anak tangga ni macam saya kata terdiri daripada straight dan juga rise. Lebar minimum jejak. Okey, lebar minimum jejak 225. Ni terlampau minimum, tak boleh. Sebab tu dia letak minimum dekat jejak. Tapi kalau dekat naik pula dia letak maksimum. Kenapa letak maksimum? Sebab nanti terlampau tinggi, nanti kita nak naik, nanti tersangkut kat sini, tersepak sini dah jatuh dah. Sebab terlampau tinggi sangat dia punya penaik, tak boleh. So maksimum dia 180, bawah tak apa. Kalau buat 200 nanti nak angkat kaki tak boleh, tak lepas, jatuh nanti. Itu ada dia punya spesifikasi lah untuk lebar dan juga penaik. Saiz anak tangga mestilah seragam di sepanjang larian.
Okay, jumlah penaik maksimum ialah 16. Jumlah penaik ataupun anak tangga ni mesti 16. Kalau lebih 16, maksudnya kalau naik ke sini 16. Okey. Lantai kat atas kat sini. Bawah kat sini. Kat sini dah 16. Maknanya kita kena buat pelantar lah. Buat pelantar dan naik lagi ke sini. Okey. Maknanya setiap larian itu tidak boleh melebihi 16 anak tangga. Kalau lebih 16 perlu ada pelantar ataupun tempat landing kan. Okey, pelantar tangga, landing ataupun landing. Pelantar tangga dia perlu disediakan sekiranya jumlah rise melebihi 16. Saya cakap tadi lah, sekiranya anak tangga melebihi 16 perlu disediakan landing pelantar lah. Saiz minimum bagi lebar pelantar adalah sama dengan lebar tangga. Ialah lebar tangga lah. Saiz minimum untuk pelantar, saiz minimum untuk pelantar ni, saiz dia ni sama dengan lebar tangga ni, lebar tangga. Samalah saiz dia. Okey, susur tangan ataupun handrail dia ni lah. Tempat kita pegang ni tangan kita ni, handrail. Okey, perlu disediakan susur tangan sekiranya jumlah penaik rise melebihi 4. Kalau melebihi 4 perlu ada handrail. Kalau anak tangga kita 3 je tak payah lah. Tak payah letak handrail, tak apa, sebab 3 je anak tangga. Kalau melebihi 4, so kita kena pasang handrail sebab dia dah tinggi lah tu. Dia dah kategori tinggi. Okay, tinggi susur tangan antara 900 hingga 1000 mm. Maknanya tinggi ni lah. Tinggi susur tangan ni tak boleh melebihi 1000 ataupun 1 meter. Kalau panjang sangat susah nak pegang juga, tak sampai nanti. Okay, sekiranya lebar tangga melebihi 2.2 meter ataupun 2225 mm, satu susur tangan di tengah perlu ditambah. Oh, maknanya kalau lebar ni kan, kalau dia macam dekat library lah, sepatutnya dekat library tu kena ada susur tangan dekat tengah kan, dekat besar. Kalau dia naik sini kan, lebar sangat ni kan, so kat tengah ni perlu ada handrail je. Kat sini tepi pun ada, kat ujung pun kena ada. Sekiranya dia jarak ini melebihi daripada saiz ni, maknanya perlu kena letak di tengah-tengah, kena ada handrail juga tengah-tengah. Sebab dia dah 2 meter Kalau melebihi 2.225 meter perlu ada handrail di tengah, sebab dia terlampau lebar sangat. Bahaya lah. Mungkin dia buat besar tu sebab laluan ramai lah dekat masjid dan sebagainya. Perlu ada tengah-tengah ada handrail yang pasang lah. Okey, ukuran bahagian utama tangga. Okey, yang ni kena ikut dia punya spesifikasi dia. Ukuran bahagian utama tangga. Okey, curam tangga maksimum 42. Curam dia ni maksimum 42. Okey, clear headroom. Headroom dia mestilah minimum 2 meter atau 2000 meter kan, 2000 mm ataupun 2 meter lah. 2000 mm lah, ikut ni je lah. 2000 mm tinggi ni minimum tidak, nanti tak lepas kepala orang, tak lepas. Okay, tinggi minimal susur tangan tadilah minimum 900, maksimum 1000. Lebar minimum tangga 900 minimum lah. Tinggi maksimal penaik 180. Lebar minimum jejak 255. Tadi kita dah bincang tadi lah kenapa minimum 225 tadi lah. Okay, jenis-jenis tangga. Terdapat 4 jenis tangga yang biasa digunakan. Yang pertama, tangga lalian lurus, tangga suku pusingan,
tangga separuh pusingan dan juga tangga geometri. Tengok kat sini. Okay, tangga larian lurus ni straight lah, terus daripada bawah terus ke atas. Ini ada dipanggil sebagai tangga larian lurus, mana satu arah saja. Sekiranya jumlah rise melebihi 16 unit, landing perlu disediakan. Jadi dia satu arah juga, cuma ada landing lah. Kalau 16 kan, maksudnya kalau 16 dia naik satu, rehat sekejap, naik lagi. So ini dia ada landing lah kat sini. Tapi dia larian tetap, dia panggil sebagai larian lurus. Okey, seterusnya tangga suku pusingan. Ini suku pusingan, naik sikit terus belok ke sini. Ini tangga L ataupun L shape. Okey, dua arah larian dan bersudut tepat 90 darjah. Okey, antara dua arah terdapat landing lah. Dia ada landing lah kat sini. Ada landing. Sesuai untuk ruang bukaan tangga yang terhad, di mana tangga larian lurus tidak dapat digunakan. Okey, kemudian tangga pusingan, tangga separuh pusingan. Separuh pusingan maksudnya inilah half lah. Naik sini separuh dia dua pusingan. Half kat sini dan naik ke arah atas. Dia ada dua antara dua arah. Antara dua arah tu ada landing ya, ada landing. Ini adalah dia punya landing lah. Biasa digunakan di bangunan vertikal. Inilah contoh. Separuh lah, separuh pusingan. Okey, tanda geometri ataupun ellipse ataupun curve. Dia berbentuk lengkungan. Biasa digunakan di lobi atau rumah banglo, memerlukan ruang yang luas. Sebab dia ada curve ni, jadi dia akan makan space lah sikit. Tapi dia menunjukkan nilai estetika yang tinggi lah. Okay. So ini spiral. Dia tangga pusar. Spiral lah, pusing. Okay, dibenarkan sebagai tangga kedua. Tangga spiral ni tidak boleh dijadikan sebagai akses utama, sebagai tangga utama, tak boleh. Sebab dia tak selamat untuk sekiranya berlaku emergency, tak selamat untuk sebab ini kita panggil dia sebagai tangga kedua je lah. Ianya bukan sebagai memenuhi keperluan laluan luar kecemasan tadi lah, yang saya kira tadi lah. Okey, pembinaan. Okey, sekarang kita fokus kepada macam mana nak bina tangga pula. Tadi kita dah tengok jenis-jenis tangga dan seterusnya adalah kita kena tahu macam mana kita nak bina tangga. Okay, untuk nak bina tangga, yang pertama sekali kita kena buat acuan dah. Buat acuan. Yang kedua, pasang ke tulang. Yang ketiga, tuang konkrit dan biarkan keras. Yang keempat, buka kotak. Ini basic dah. Mana-mana anggota sakcai lain pun itulah yang kita buat. Iaitu kita buat acuan, pasang ke tulang, tuang konkrit dan buka. Okey. Cuma kita kena tahulah dia punya design ni, kita akan ikut daripada plan lah. So boleh tengok kat sini. So ini sebagai contoh acuan untuk tangga. Contoh acuan tangga, nampak tangga dia ni dia dah buat. Tapi ni dia buat kayu lah, potong macam ni. Kemudian dia ada dia punya pelantar ni bawah ni. Kemudian dia letak dia punya T, kayu T ni, kayu topang. Okay, dia buat acuan. Lepas tu dia pasanglah special block, letak reinforcement, dan kita kena letak ini dia punya pendakap. Ni kena letaklah papan ni untuk tahan ni. Ni ada papan ni kan, tahan. Dan kita akan tuang konkrit lah pada sini. Okey, bahan binaan tangga pula. Bahan binaan tangga itulah yang pertama kebiasaan yang kita buat adalah konkrit bertulang atau reinforcement konkrit. Yang kedua daripada kayu. Okey. Yang ketiga daripada steel, daripada keluli. Yang keempat daripada glass, daripada kaca. Okey. Tangga juga ada yang ada juga penggunaan tangga dibuat secara precast ataupun pasang siap, ada juga. Ini di bangunan yang besar lah. Jadi biasa kita akan buat menggunakan kaedah precast
pembahasan siap. Okey, pembinaan tangga kayu. Okey, pembinaan tangga kayu. So inilah dia punya plan antara gambar isometri untuk pembinaan kayu. So dia beritahulah ni dia punya pelantar tadilah, tempat landing separuh dia ada akan menggunakan kambi lah. Kambi yang tepi dinding ni bersaiz 100x16. So boleh tengoklah okay, ni legar dia 100x50, kemudian rasuk dia 175x75, kemudian tiang kaki tiang kepada tangga ni berapa saiz dia tak ada beritahu kat sini lah. Itulah dia cara nak bina tangga, boleh tengok kat situ lah nanti. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pemilihan faktor bagi pemilihan jenis tangga yang sesuai. Yang pertama apa dia? Yang pertama penggunaan tangga lah. Mengikut penggunaan tangga lah. Adakah dia tangga kedua ataupun tangga utama? Kalau tangga kedua tak apalah, kita nak bina cantik-cantik pun pelik-pelik tak ada masalah sebab dia tangga kedua. Tapi kalau tangga yang utama mesti mengikut spesifikasi ciri-ciri tangga yang utama lah selamat digunakan. Yang kedua, ruang bukaan bagi tangga yang dibina. Ruang lah, tengok ruang dia. Kalau ruang tu sempit, kita akan design mengikut cara yang sesuai untuk supaya nampak ruang itu luas. Ruang tempat bilik kita tu luas. Tak adalah kita masuk-masuk tangga pula kat dalam ni, besarnya tangga. Jadi kita kena nak bina tangga tu mestilah bersesuaian dengan ruang bangunan tu. Yang ketiga, ukuran naik dan curam yang dikehendaki. Yang keempat, reka bentuk yang paling berkesan dan ekonomi. Okey, faktor reka bentuk tangga. Yang pertama, struktur yang kuat dan stabil. Ini apa tu? Ada yang baru nak masuk? Dah habis tadi. Mana? Keluar balik. Saya tertekan. Nak tukar device Ya ke? Dah masuk belum? Dah kan? Belum, okay, sir. Okey. Yang kedua, tanggung beban mati dan hidup. Yang ketiga, selamat dan lindungi dari kebakaran. Yang keempat, boleh diakses oleh manusia, perabot dan peralatan bangunan. Inilah yang penting, yang keempat ni lah. Tangga kita adakah boleh kita buat naik perabot nanti? Nanti kita buat tangga sekali perabot tak boleh nak angkat. Tak muat nak masuk kot tangga, nak masuk kot situ tak muat nak angkat. Macam nak angkat sofa ke apa ke kan, nak naik ke atas tu tak boleh. Kena tengoklah dia punya itulah. Okey, contoh kita pergi pada contoh tangga dah nak habis lah. Contoh tangga. Nampak tangga ni pelik-pelik lah. Kalau yang pelik-pelik tu dia bukan tangga utama lah sebenarnya tangga yang kedua lah. Okey. Ini tangga daripada kayu lah. Ini tangga daripada steel. Yang ini tangga daripada glass. Contoh tangga. Yang ni, ini siap boleh ada gelongsor kat sini. Okey, tangga daripada steel. Ini tangga daripada kayu ke apa ni? Siap ada gelongsor lagi. Ini spiral. Tangga spiral. Yang ni tangga glass. Dan habislah. Okey, setakat ni ada pertanyaan? Dah habis untuk tangga dan sekaligus chapter 3 kita dah habis. Jadi minggu depan kita akan chapter yang seterusnya, itu chapter 4 lah.